Panas satu Malaysia semalam, apabila FIFA telah buat statement, Harimau Malaya bakal diban FIFA. Bola sepak Malaysia dikejutkan dengan pengumuman FIFA yang menjatuhkan hukuman berat terhadap FAM serta 7 pemain warisan Harimau Malaya. 7 pemain warisan Harimau Malaya bakal dikenakan denda dan tidak boleh bermain selama setahun. Berita ini amat mengejutkan seluruh peminat Harimau Malaya. Kenapa tiba-tiba FIFA buat statement begini? Kenapa selepas 2 bulan, baru FIFA buat statement begini? Yang peliknya, hukuman FIFA ini terjadi selepas 2 bulan Harimau Malaya menewaskan pasukan Vietnam 4-0. Ada yang sudah takut sangat tak layak Piala Asia, sampai nak kena buat report palsu ke FIFA. Sebelum ini, ada media cakap yang ada pihak luar negara susah hati, sakit hati dia tengok Harimau Malaya semakin padu dan kuat. Jadi, dengan statement dari FIFA ini, memang kita rasa ada unsur sabotaj terhadap Harimau Malaya. Ada yang dah goyang dengan kita sampai sanggup buat report palsu. Pihak FAM pun sudah mengeluarkan kenyataan rasmi mereka bahawa 7 pemain warisan itu memang ada darah Malaysia. FAM tidak menipu dan buat pemalsuan dokumentasi seperti yang telah diumumkan oleh FIFA. FAM akan lawan dan buat rayuan kerana kita di pihak yang benar. Bapa Revolusi Baru Harimau Malaya, TMG hari ini telah buat kenyataan yang agak panas dan pedas. TMG kata, FAM sudah ikut prosedur FIFA. FIFA dah luluskan 7 pemain warisan itu boleh main untuk Malaysia. Kenapa tiba-tiba tukar? TMG kata, kita akan lawan habis-habisan sebab kita di pihak yang benar. Kenapa tiba-tiba FIFA tukar keputusan? Mereka juga yang luluskan 7 pemain warisan itu boleh bermain untuk Harimau Malaya. Ini apa kata TMG yang agak pedas. FAM dah ikut proses dan kerjasama dengan FIFA dan Kerajaan Malaysia. FIFA pun dah sahkan sebelum ini, tetapi kenapa keputusan bertukar sekarang? Apa yang berlaku sampai tiba-tiba ada keputusan macam ini? Ada entiti yang cuba menghasut FIFA sampai jadi begini. Lagi satu persoalan, hukuman dijatuhkan tanpa memberi sebab-sebab keputusan. Kenapa FIFA cepat untuk keluarkan keputusan dalam public domain walaupun proses rayuan belum selesai? Siapa berada di New York? Saya berharap FAM akan membuat rayuan secepat mungkin. Takkan kita takut dan nak tunduk dengan individu yang risau dengan kebangkitan Harimau Malaya. Lawan tetap lawan. Berani kerana benar, kata TMG. TMG kata kita akan lawan kes ini dan akan buktikan kita di pihak yang benar. TMG juga ada tunjuk surat dari pengarah GPN yang mengesahkan 7 pemain warisan Harimau Malaya itu ada darah Malaysia mengikut prosedur FIFA dan Kerajaan Malaysia. TMG pelik kenapa tiba-tiba FIFA tukar keputusan. Ada orang pergi USA semalam tu, dia menghasut Presiden FIFA Takkan dah goyang dengan kebangkitan Harimau Malaya, orang yang pergi USA tu. Kita lawan, tetap lawan. Ini jelas ada unsur sabotaj, sebab kita di pihak yang benar. Ada pihak luar negara yang susah hati tengok kita kuat. TMG dah pun tunjuk surat mengesahkan yang 7 pemain warisan Harimau Malaya memang ada darah Malaysia dan mengikut prosedur FIFA. TMG cakap dengan ayat pedas, kita lawan, tetap lawan. Kita jangan takut dengan siapa-siapa. Baru Harimau Malaya dah semakin kuat, ada yang dah goyang lutut, buat report palsu pada FIFA. Siapa yang TMG cakap tu, yang pergi USA tu? Orang yang pergi USA tu yang buat report palsu pada FIFA. Kita tanya J. Kalau busuk hati, dengki,
sakit hati memang macam tu. Siapa tu yang buat report palsu kad FIFA ni? Sampai FIFA pun boleh percaya Malaysia pakai pemain warisan yang ilegal. Takkan dah goyang kod, baru 7 pemain warisan, ada lagi yang bakal datang nanti. Siapa yang TMJ kata tu? Yang pergi USA tu. Yang pergi USA tu, dengki, sakit hati tak boleh tengok Harimau Malaya, lagi kuat dari timnas dia. Cuma nak tanya sikit, siapa tu yang pergi USA, jumpa Presiden FIFA kat sana tu? Dahlah muka hodoh, buruk, perangai pun hodoh. Kita lawan, tetap lawan.